Video ini khas untuk pemburu Lailatul Qadar. Ramai orang tak tahu, bukan semua orang yang dapat Lailatul Qadar sedar dia dapat. Siapa yang bermujahadah sepanjang Ramadan, siapa yang jaga malamnya, siapa yang bersedekah, beristighfar, membaca Al-Quran, Allah bagi dia pahala Lailatul Qadar tanpa dia sedar. Dan salah satu amalan yang Nabi sangat tekankan di bulan ini ialah sedekah. Sebab sedekah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Ramadan ini, Masjid Jami' Pekan Sungai Buloh membuka peluang kepada semua pemburu Lailatul Qadar untuk membuat sumbangan kepada pembinaan rumah Allah ini. Semoga sedekah anda jatuh pada malam Lailatul Qadar. Ingatlah, bila pembinaan masjid baru siap, ia akan dipenuhi aktiviti ibadah. Pahala yang kita sedekah pada hari ini akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Jika tidak mampu memberi lebih, boleh tolong kongsi video kebaikan ini dengan orang lain. Mudah-mudahan tindakan ini juga dikira oleh Allah SWT. Terima kasih.